Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia kami. Anda sedang mendengar podcast kumpulan penyusuan susu ibu IUM atau kami lebih dikenali sebagai IBSG. Podcast ini adalah sebuah platform untuk menyokong, memperkasa dan memberi ilmu kepada ibu-ibu menyusu di luar sana. Saya Siti Rashidah, audiologis anda dan juga ahli IBSG akan menemani anda pada hari ini untuk kita membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu kesihatan mental dan penyusuan susu ibu. Okey, bagi menjayakan episod kali ini, kita sangat bertuah kerana bersama kita pada hari ini Puan Siti Khadijah Muhammad Mustamad. Izinkan saya memperkenalkan lebih lanjut tetamu jemputan kita. Puan Siti Khadijah merupakan seorang pegawai psikologi kanan di Jabatan Perkhidmatan Kaunseling dan Kerjaya UIM Kuantan dan berpengalaman dalam bidang kesihatan mental dan kaunseling berkaitan sakit puan termasuk penyusuan selama lebih 15 tahun. Okey, Assalamualaikum Puan. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini lah. Okey, Puan Siti Khadijah juga merupakan pengerusi IBSG kita dan merupakan ibu kepada 4 orang anak yang alhamdulillah semuanya telah berjaya disusukan dengan susu ibu selama 2 tahun. Dan walaupun ada antara anak-anaknya adalah bayi perawatan dan juga IUGR baby lah. Okey. Terima kasih Puan Siti Rashidah atas jemputan ini, dan saya sebenarnya sangat berbesar hatilah sebab boleh bersama pada kali ini dalam perbincangan pada hari ini. Okay. Ramai yang sering menekankan manfaat penyusuan untuk bayi, tapi jarang kita bercakap tentang keadaan emosi ibu itu sendiri. Okey, Puan Siti, boleh Puan kongsikan mengapa kesihatan mental ibu ini sangat penting dalam tempoh penyusuan susu ibu ini? Silakan. Okey, alright. Sudah tentu kesihatan mental ni sebenarnya adalah asas kepada kejayaan dalam penyusuan susu ibu itu sendiri. Okay? So, keadaan emosi ibu ni sebenarnya boleh mempengaruhi penghasilan susu, hubungan ibu dengan anak dan juga kesihatan ibu secara total, secara menyeluruh. Okay? So, kita kata stres, tekanan, kebimbangan dan juga rasa sunyi, rasa apa-apa yang tak best tu sebenarnya boleh memberi kesan negatif kepada bukan sahaja ibu tapi kepada bayi itu sendiri. Sebab kalau kita stres, kita akan keluarkan hormon stres. Especially cortisol. Cortisol ni adalah salah satu daripada 3 hormon stres. So, jadi bila ibu stres, dia menyusukan anak dia boleh transmitted cortisol ni melalui susu ibu kepada bayi itu. So, anak tu stres ke? So dekat sini bukanlah bila kata tak nak baby stres, mak tu terpaksalah menghentikan penyusuan susu ibu itu directly. Dia ada juga dalam sentuh pasal ni kan saya ceritalah. Okay, alright. So betul, cortisol boleh transmitted through breastfeeding melalui susu ibu tu sendiri. Tapi bila kita susukan anak, dia tak sama macam susukan dengan susu formula kan. Kalau direct feeding kita pegang. Kan kita pegang baby, sebila pegang, dekat situ dah ada rasa bonding, kasih sayang, oksitosin, hormon gembira. Oksitosin one of the hormon gembira, dan baby tu sendiri dia boleh dengar jantung ibu itu. So jadi synchronize, baby pun dia akan rasa tenang, and then later on ada research kajian mendapati ibu pula bayi-bayi yang disusukan dengan susu ibu ini, walaupun kortisol tinggi waktu menyusu tu, later on bila dia besar, dia tak ada attachment isu. So apa-apa pun nanti dia akan balik kepada ibu. Bala-bala ngamuk pun patut pusing balik. Okay, in term of relationship-nya begitu. Kita kata bonding lah. Yes. Tempoh penyusuan tu dah strongkan dia punya bonding kan. Okey, baiklah. Okey, Puan Siti, ramai ibu ni mengalami rasa tidak yakin. Okey, baiklah. Okey, Puan Siti, daripada pengalaman Puan lah dalam menyokong penyusuan para ibu ni kan, apakah cabaran kesihatan mental yang paling biasa dihadapi oleh ibu yang menyusu lah semasa dalam proses nak settlekan dia punya penyusuan ibu ni, susu ibu ni?
Okay, yang paling common paling common lah kalau kita banyak sangat kan. Okay, so yang paling common ni sebenarnya ibu dia rasa tak yakin dengan diri sendiri. Mampu tak aku nak susukan dengan susu ibu ni exclusively breastfeed for the first 6 months dan selepas tu teruskan sehingga 2 tahun tu. So dia jadi start question lah, susu aku cukup ke tak? Nanti kalau cukup, kenapa pula baby aku ni asyik nangis, dia non-stop kan? So bila jadi macam ni, lepas tu kurang pula dapat sokongan daripada keluarga ke suami ke. So jadi bila dah macam ni, so mulalah start rasa stres, tertekan, lepas tu kurang tidur, perubahan hormon dan juga macam cakap tadi lah, kurang sokongan daripada keluarga boleh menyebabkan tekanan emosi. Ibu rasa sedih, dah start rasa sedih tu mulalah nak rasa murung. Dan juga ada setengah ibu ni dia mengalami, kita kata, postpartum depression, kemurungan selepas bersalin ataupun dia kebimbangan melampau tanpa mereka sedar. Sebab ibu ni basically selepas melahirkan, kebanyakan semuanya akan ada baby blues. Baby blues ni semua ibu akan alami selepas bersalin. Tapi dia bukan bermaksud kalau ada ni is not ni, itu memang because of perubahan hormon. Okay? Tapi kalau tidak diatasi, tidak dihadapi dengan betul dan tiada sokongan sekeliling, dia boleh menyebabkan kebimbangan melampau which later on resulting in postpartum depression, postpartum disorder. Yang lebih merisaukan, ada ibu yang terlalu pressure diri sendiri ni untuk breastfeed lah. Sebab orang duduk kata okay, breastfeed ni bagus, ni apa semua kan, orang lain pun duduk cakap ni. So dia macam nak sangat tu, sampai kalau dia tak validate apa yang dia rasa tu, menyebabkan dia rasa bersalah, rasa kecewa, which is boleh menyebabkan situasi ni jadi lebih teruk lah. Sebab tu di sini pentingnya peranan kumpulan sokongan penyusuan susu ibu. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ni tak tahu nak dapat kat mana, nak cari kan siapa, ada ke tak. So ibu-ibu ni sebenarnya kalau boleh diberikan oleh pihak-pihak hospital. Melainkan kalau ibu yang agresif, dia cari sendiri, kan dia macam proaktif, boleh tak? Right? Okay. Setuju dengan pendapat tu lah kan. But seterusnya kan, kita biasa dengar orang kata kan, kalau nak susu banyak tak boleh stres. Okay, mak ni tak boleh lah, banyak benda nak fikir, stres kan. Jadi betul ke menyusu ni ada kaitannya dengan stres? Atau apa kaitan menyusu ni dengan happy hormone tu? Boleh Puan terangkan? Okay, yes, betul. Saya suka soalan ni. Okay, first of all, ibu kena faham dalam penyusuan ni, okay, ada 2 hormon yang terlibat. Okay, 2 hormon yang terlibat dalam hormon penyusuan ni. Pertama ialah prolaktin. Prolaktin ni hormon susu. Untuk menyusu kena ada hormon prolaktin. Orang yang tidak menyusu, perempuan yang tidak menyusu, tak ada baby, nak mengandung ke apa, tapi prolaktin tinggi, dia tak boleh ada anak. Sebab tu orang kata melalui penyusuan juga adalah salah satu kaedah family planning. So takkan mengandung sekiranya prolaktin dia tinggi. Tapi ada syarat-syarat lain lah. Untuk tu saya tak sentuh lah. Untuk that part tu dah masuk topik lain. Okay, so jadi kena faham hormon pertama yang diperlukan untuk proses penyusuan ialah prolaktin. Okay, alright. Sudah ada hormon susu, kita nak keluarkan pula susu tu. So that's why hormon yang kedua terlibat ialah hormon oksitoksin. Oksitoksin ni sebenarnya adalah salah satu daripada 4 hormon gembira. Dah tanya pasal hormon gembira kan? Okay, oksitoksin ni salah satu daripada 4 hormon gembira ni. Hormon gembira 4, yang pertama serotonin. Okay, kedua dopamin. Ketiga oksitoksin, keempat endorfin. Okay, so oksitoksin ni adalah hormon kasih sayang, hormon bercinta. Okay, so macam mana kita ibu nak pastikan berjaya susukan anak
dengan exclusively breastfeed for 6 months and then continue sampai 2 tahun seterusnya. Tapi kena ada makanan pelengkap lah ini. Okay, selepas 6 months. Okay, kena faham yang oksitoksin ni cara untuk dapatkan dia macam mana? Dia melalui sentuhan, melalui physical touch. Okay, alright. So jadi kalau ibu stres, sebenarnya coping yang paling bagus ialah kerapkan penyusuan direct dengan anak. So bila anak menyusu kan, anak rasa panas dan hangatnya macam ibu. Ibu pegang anak, best dia, lepas tu bawa anak tu kan. Kepala baby ni, okay, sebenarnya kalau kita bawa masam yang best kan. Baby kalau dia bawa masam, dia bawa masam yang lagi masa lagi cium. lagi kan. Kenapa Allah memang dah ciptakan macam tu? Sebab that smell actually dia mengandungi dopamin dan oksitosin tadi. Dopamin is feel good hormone, hormon yang memotivasikan kita. Okay, alright. So bila tengok obelnya lagi peluk nak ni anak kan, so kita banyak ni. So bila macam tu, susu akan banyak dikeluarkan. Okay, so ibu kena ingat, bukan bila stres kita tak sempat nak susukan anak. Okay, yang tak sempat ni biasanya tak sempat nak berat susu dekat tempat kerja. Okay, tempat kerja. Okay, so betul ibu antara challenges-nya sebab tak sempat nak pump dekat tempat kerja lah. Sebab kena faham, kita tak sempat nak pump tak apa, tapi kerapkan penyusuan bila dah balik. Direct feeding. Kalau baby tak nak, perah lah. Perah ni sebab benda ni yang akan kita kata influence kualiti dan juga kuantiti dan kuantiti susu. Dan satu lagi sebenarnya bila kita cakap pasal oksitoksin ni, selain sebab saya kata oksitoksin ni dia akan meningkat melalui sentuhan-sentuhan. Alright. Kalau lah kita ni best friend, saya duduk di sebelah Puan Rashidah ni pun, oksitoksin saya pun mencanak-canak sebabnya saya duduk di sebelah orang yang signifikan penting pada saya. Kalau saya duduk sebelah gawe saya lagi lah tinggi kan. Okay, alright. So means that dekat sini, okay, penglibatan susu ni, susu ni memanglah yang menyusukan ialah ibu. Tapi kena faham dalam surah Al-Baqarah, saya ingat ni kena buka tengok ayat Quran pula. Okay, surah Al-Baqarah ayat 233. Okay. Kena ambil penuh kalau baca ni. Setengah orang dia baca sikit je depan tu. Ayat ni panjang sebenarnya. Okay, yang berbunyi, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Orang berhenti stop kat situ. Ataupun orang sambung sikit 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan susu itu. Okay, orang stop kat situ. Maksudnya nak suruh highlight yang kita ni kena breastfeed anak untuk 2 tahun. Sebenarnya kena sambung lah kalau baca Quran biar sampai habis. Okay. Sambung dia tu. Dan kewajipan bapa pula, tadi mak kan, ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. So bapak-bapak kena cari makanan yang bernutrisi supaya susu ibu ni banyak. Pasal tadi sebut pakaian kan, belilah pakaian yang selesa dipakai, senang untuk ibu menyusukan. Ni tak boleh pakai jubah kalau nak selok orang berbang. Tak boleh begitu. Okey? Lagi panjang lagi. Dan tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. Nak breastfeed kan, tebing-tebing kok nak ni. Tak boleh lah. Okay? Dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Kalau bapa pula tak boleh nak ni kan, dia sebut lagi siapa yang terlibat. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut jika si bapa tiada. Kalau lahir bapaknya tak ada kan. Okay? So tanggungjawab ni first sebenarnya di sebelah keluarga bapa, si ayah. Okay, so kemudian jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, kena discuss lah kalau kata ada masalah kesihatan betul yang menyebabkan penyusuan susu ibu ni terpaksa dihentikan. Kan dia ada musyawarah, musyawarah. Okay. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, nak cari ibu susuan pula,
maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan ataupun upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Kadang-kadang kita panggil wet nursing. Wet nursing kan ibu susuan. Okey, dan bertakwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat apa jua yang kamu lakukan. So jadi dekat sini ibu menyusukan tapi bapa ni kena bagi sokongan dan kenapa saya highlight di ayat ni, so bila bapa kan dia faham yang isteri aku ni tengah melakukan tanggungjawab dan ibu kan support daripada keluarga waris, kan. Alright, so dekat sini kenapa saya highlight pasal kembali pada topik oksitosin tadi tu. So sebenarnya selain daripada memperbanyakkan direct feeding dengan baby, peranan bapa dekat sini, yang dia kalau orang kata saya apa pun tak kisahlah sebab ni based on research. Bila ibu dan bapa berhubungan pun sebenarnya boleh menghasilkan, memperbanyakkan susu. Tapi bapa kena faham lah, nak berjebak-jebuk ni kena dah pastikan yang ibu ni cukup tidur, cukup rehat. So tolonglah buat kerja ke benda-benda. So something like this. Okay, alright. So tu point saya nak highlight itu dapat support in term of that way. Okay. Nampak kan tadi Puan Siti menerangkan yang lucu sekali tu berkenaan ayat Quran kan. Dalam Quran tu sendiri dia cakap Islam kita ni cantik. Penyusuan susu ibu pun dimensionkan dalam tu dengan lengkap. Betapa peranan bukan setakat bapa, relatif pun mainkan peranan juga lah untuk menjayakan penyusuan susu ibu ni. Sebab kalau ibu seorang yang berusaha susah juga kan, orang tak faham kita kan. Okey, baiklah. Seterusnya kan Puan Siti, jadi bagaimana pula pasangan, keluarga atau majikan ni boleh membantu menjaga kesihatan mental ibu menyusu ni dalam proses kita nak menjayakan penyusuan susu ibu ni sampai tempoh 2 tahun lah. Paling koma-koma ni kan 2 tahun. So macam mana nak menjayakan tu? Okay, alright. So sebenarnya sokongan ni boleh datang dalam pelbagai bentuk lah. Tapi yang paling pentingnya, do not judge. Kan ni orang kata, kenapa? Sebab kadang-kadang setiap ibu ni dia punya formula berbeza-beza kan. Kadang dia dapat susu banyak, dia ambil gambar, dia share dekat Facebook, dia nak tunjuk kan. Dia nak tunjuk effort dia kan. Tapi setengah orang nanti bila nampak gambar tu, buat benda tunjuk. Kalau nak tunjuk, kat orang tunjuk sikit kat orang susu, baliklah susu. Ada kata, tak baik dah ni, berdosa dah macam-macam. So ibu ni bila dia rasa bijak, dia dah kena macam kita kena sayang kan mak ni. So dia jadi macam terpantuk dah. So that's why keywordnya ialah kita netizen ni, golongan netizen ramai kan, do not judge. Okay, so pasangan tu sendiri pula, apa yang bapa-bapa ataupun tak semestinya bapa-bapa lah, kalau duduk dengan keluarga lain kan, ada adik-beradik ke, mak tua ke, okay, so boleh bantu in term of kalau kata ibu nak berehat, nak tidur sekejap, nak pergi makan ke, boleh tolong jaga sekejap baby, ataupun boleh tolong buat kerja rumah. Sebab ibu ni bila dia menyusu, sebenarnya dia tengah membuat aktiviti membakar kalori seperti berjogging. Kan, sebab tu orang kata waktu menyusu sling je. Sebab dia memang dah ada bakar kalori, tak perlu nak pergi jogging tu. Bapa-bapa, suami kena faham, isteri aku ni dah penat. So kalau kata menyusu tu sendiri akan buat ibu rasa mengantuk. Sebab dia release oksitosin dan dopamin. So jadi ibu tidurlah, jangan rasa bersalah. Alamak aku tertidur, tak sempat kerja kerja rumah tak buat, pinggang tak basuh lagi, semua tak apa. So bapa-bapa lah yang kena membasuh pinggang dia ni, kalau dia pakai semua sebabnya so isteri ni dah bakar kalori banyak. Dan mak mertua janganlah rasa menantu tu bila musuh tidur tu pemalas. Ni dia tengah memberi makan kepada cucu ni, tunda ni. So that's why mak mertua pun suppose kalau dia menyusu zaman muda pun dia faham lah. Tapi ada tak faham konsep ni So jadi be flexible. And kalau yang ibu menyusu bekerja ni pula, dia nak bawa peralatan menyusu dia ni kan banyak. Kalau macam saya sendiri kan, saya 4 anak. Saya nak bawa breast pump saya, husband saya dah siap sediakan semua. Okay, masuk bag.
balik sebab saya dah perah kan, saya lebahkan kalori banyak ni. Sampai di rumah nanti dia okey, nanti papa yang akan basuhkan, sterilisekan, masuk balik. So kalau ada tertinggal saya punya pump tu, saya akan marah suami lah sebab aku dah buat dia yang tu. Okay. So boleh support in term of that way, dan suami nak suruh isteri rasa semangat, rasa motivasi ni, boleh hadiahkan peralatan menyusu kan. Setiap kali ada anak beli pump baru, beli bag pump baru, bag pump tu comel-comel kan. Dia bagi hadiah macam tu pun ibu dah excited kan. Kalau tambah dengan Habib Jiwa tu lagi lebih. Okay, so itu antaranya cara-cara yang keluarga boleh berikan. Atau keluarga, sebab tadi sebutkan kan. So, dan majikan pula sebenarnya boleh cuba kalau ada ruang yang fleksibel untuk ibu ni perah. Ataupun waktu kerja yang fleksibel lah. Kadang-kadang ni kalau ibu bekerja ni dia tak ada masa nak ni lah. Okay, satu lagi pula kalau kerja berdiri ke takkan. Tapi sekarang ni peralatan menyusu tu sebenarnya lagi lebih fleksibel, boleh hands free ada kan. Cuma ada setengah ibu-ibu dia akan pertikaikan sama ada tempat dia nak pump tu tak cukup bersih ke, nak sterilize nak ke. So jadi dekat sini kita kata apa-apa pun cuba ibu boleh ni, dan majikan sediakan tempat, dan jangan question. Kalau jangan question tak, please be flexible lah kan. Kalau kata pekerja bos saya nak mengempang sekejap ke kan, nak keluar sekejap setengah orang. Kalau bos perempuan boleh direct macam tu kan. Kalau bos lelaki tiba tank otak minggu dia fikir benda-benda lain, jadi lain pula. Okay, alright, so be flexible sebab that's their right. Itu betul kan, that's their right. Dan paling utama sebenarnya kita kena menormalisasikan perbualan tentang kesihatan mental ibu ni. So macam kalau tengok ibu yang baru naik kerja selepas maternity leave kan, so kita tanya macam mana awak okey ke? Instead of tanya baby tu, kita tanya dengan sendiri. Sebab bila ditanya tentang keadaan ni, kita ni rasa macam diberi perhatian, diberi kasih sayang, concern. Okay, secara tidak langsung bila dapat galakan ni lah yang kita kata boleh motivate dan untuk teruskan penyusuan sehingga 2 tahun. Okay, kalau tidak, kalau macam you tak expert, tak tahu nak bagi nasihat, tapi macam tak apa-apa pakar, tak tahu, so galakkan pekerja-pekerja ni ataupun ahli keluarga ni berjumpa ataupun dapatkan bantuan profesional. So bantuan profesional seperti kaunselor adaptasi ada ni kan, okay? Ataupun kalau macam kes-kes depression, postpartum depression tu, boleh jumpa dengan psikologis ataupun pakar. Makin menarik perbincangan kita hari ini. Rasa masa pun tak cukup. Bila satu point kita akan nak ke point seterusnya kan. Okey, baiklah. Akhir sekali lah Puan Siti, kita masa sangat cemburu lah pada kita kan. Akhir sekali, apakah pesanan Puan Siti kepada ibu-ibu di luar sana yang mungkin sedang bergelut secara sedaplah seorang-seorang, nak menyusu secara eksklusif, tapi banyak cabaran, especially ibu-ibu yang sedang bekerja lah. Cabaran ni. So macam mana nak bagi motivasi pada ibu-ibu ini agar dia rasa dia bukan berjuang seorangan. Okey, so nasihat nak bagi nasihat best pada setiap orang. Saya dulu pun begitulah. Okay, so jadi untuk ibu-ibu yang sedang mendengar okay, you are not alone. Anda tidak bersendirian. Apa yang you rasa tu valid. Okay, kalau rasa macam you ni macam bukan ibu yang baik, sebenarnya kita semua ni, kita rasa macam ya Allah tak dapat nak jadi ibu yang sempurna. Sebenarnya tak ada ibu yang sempurna pun dalam dunia ni kan. Tapi kita cuba untuk memberikan yang terbaik. Okay, so jadi kalau rasa macam ya Allah nak menangis, tengok susu tak ada, susu drop ke apa semua, tak apa, menangislah. Kalau rasa nak gelakkan diri sendiri sebab tertinggalkan apa-apa, bergelaklah. Kenapa? Sebab dengan cara tu sebenarnya mengeluarkan hormon gembira tu sendiri. That's what we call endorphin. Endorphin is when we do something yang kita suka. Bila kita buat apa yang kita suka, insya-Allah endorphin salah satu daripada happy hormone tu, iaitu endorphin ni sebenarnya physical mass pain.
Okay, sebab tu kalau macam kita setengah ibu bila menyusu kan dah sakit badan kan. Tapi kalau endorphin level you tinggi, you tak rasa all those things. Sebabnya you enjoy sangat dengan apa menyusu tu ni, moment tu kan you enjoy sambil menyusu tengok muka anak aku ala comel dan anak aku lah paling comel dalam dunia ni. Padahal according to our eyes je anak kita anak orang comel lagi, tapi bagi ibu kan anak dia je paling comel. Anak kita je, anak orang tak ada uduh anak aku juga paling comel. Itu je, semua ibu memang gitu. So normal, tak adalah kalau orang kutuk kau, dia anak orang tak payah menulis aku kan, anak aku, ibu aku lah pun kata anak aku cantik, anak aku comel apa semua kan. Betul. Alright, so itu yang kita kata memang diperlukan lah. So ibu apa saja yang you rasa tu tak apa, that's it. Okay, kalau rasa okay, hari ni tak cukupkan semua, nak rasa kecewa sekejap tak apa. Tapi jangan biarkan negative emotion tu affected you, which later on boleh affect you punya quality dan quantity susu sendiri lah. Ini pula sebab perfect. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Puan Siti Khadijah atas perkongsian pada hari ini yang sangat menyentuh hati dan banyak manfaat, banyak info. Tak cukup ya? Kena tambah masa lagi next time. Buat webinar pula. Semoga sesi hari ini memberi manfaat kepada semua pendengar-pendengar lah. Dan untuk para pendengar, ingatlah penyusuan susu ibu ni adalah satu perjalanan. Bukan perlumbaan. Kita bukan nak siapa lagi banyak, yang ni lagi banyak. Bukan, kita tak dapat tanding, tak dapat hadiah pun. Masing-masing dengan masing-masing punya cabaran, kita nak yang penting semua terbaik. So semua ibu-ibu jaga diri, jaga emosi dan jangan takut untuk minta pertolongan. Ingat, kalau perlu pertolongan, kami ada grup-grup IBS ini. Kita ni memang kerja kita untuk beri bantuan dan support kepada motivasi ibu-ibu. kan, you adu ego. Kadang-kadang ibu ni dia perlu assurance saja kan. Betul. Kalau tak pasti, tanya, cari je kita, cuba kontak kita. InsyaAllah kita boleh terus WhatsApp ke terus ke insyaAllah. Okay, so itulah, kita pun dah nak tamat dah ke sesi Tak boleh lama-lama bosan. Betul, okay. So saya Rashidah mewakili IBSG mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi bersama kami dalam episod kali ini. Terima kasih juga kepada Puan Siti Khadijah, kita punya tetamu. Sehingga berjumpa lagi lah di lain episod dan dalam podcast yang kita seterusnya di berhadapan. Sebelum itu jangan lupa subscribe kami punya YouTube, okay? Dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.